Selamat datang semua, khususnya buat para pendidik di luar sana. Hari ni, kita nak sembang pasal satu topik yang nampak remeh tapi sebenarnya impak dia sangat besar, iaitu kesantunan berbahasa. Jom kita sama-sama dalami macam mana cara kita bercakap, cara kita guna bahasa boleh ubah keseluruhan suasana pembelajaran dalam kelas. Okey, jom kita mula. Pernah tak jadi macam ni? Kita cakap satu benda dengan niat yang baik, tapi orang lain faham lain pula. Sama ada masa tengah mengajar dalam kelas atau mungkin dalam mesej WhatsApp je dengan rakan sekerja. Satu perkataan yang kita rasa biasa je boleh jadi punca salah faham kan? Sebab itulah, faham pasal kesantunan berbahasa ni bukan setakat pasal adab je, tapi ia satu kemahiran komunikasi yang sangat-sangat penting. Jadi, untuk kita betul-betul faham dan boleh amalkan, kita kena mula dari akar umbi dia. Apa sebenarnya yang kita maksudkan bila kita sebut kesantunan berbahasa ni? Jom kita tengok definisinya. Okey, nampak macam definisi buku teks sikit kan? Tapi sebenarnya, mudah je. Ia bukan pasal jadi baik semata-mata. Ia lebih kepada seni menggunakan bahasa dengan bijak, sopan, kena dengan situasi, dan yang paling penting, hormat hubungan kita dengan orang yang mendengar. Senang cerita, ia adalah cara untuk sampaikan mesej kita dengan berkesan tanpa buat orang lain rasa tak selesa atau tersinggung. Dan kalau kita nak tahu apa matlamat utama kesantunan berbahasa ni, inilah dia, menjaga air muka. Ini konsep yang sangat penting. Bukan jaga air muka kita sebagai penutur je tau, tapi juga air muka dan perasaan orang yang sedang mendengar. Bila kita bercakap dengan cara yang melindungi maruah semua orang, kita sebenarnya sedang bina satu jambatan kepercayaan. Dan inilah asas untuk satu hubungan yang positif. Baik, sekarang kita dah faham konsep asasnya, jom kita zoom in sikit lagi. Bahasa yang santun ni, dia tak terjadi macam tu je. Sebenarnya, ia terbina atas 4 ciri utama. 4 tiang seri yang perlu ada serentak. 4 tunggak ni, semuanya saling berkait. Yang pertama, kehalusan bahasa. Ini pasal pemilihan kata-kata kita, diksi. Yang kedua, kejelasan mesej. Tak guna bahasa halus berbunga-bunga kalau mesej tak sampai kan? So, ia kena jelas. Ketiga, kesesuaian konteks. Kita kena pandai baca situasi. Dengan siapa, dekat mana kita bercakap. Dan akhir sekali, kepekaan sosial. Ini kebolehan kita untuk rasa dan hormat perasaan orang lain. Bila keempat-empat ni ada, barulah komunikasi kita tu jadi mantap dan berkesan. Okey, sekarang jom kita bawa semua ni masuk ke medan perang kita sebagai pendidik, iaitu bilik darjah. Kenapa semua prinsip ni jadi teramatlah penting untuk seorang guru? Cuba kita tengok visual ni sekejap. Bahasa yang guru guna bukan sekadar alat untuk sampaikan fakta atau ilmu. Tak, ia lebih dari itu. Ia membentuk seluruh ekosistem dalam kelas tu. Cara seorang guru berinteraksi, macam dalam gambar ni, itulah yang akan tentukan pelajar tu rasa selamat tak nak tanya soalan. Dia berani tak nak cuba jawab walaupun mungkin salah. Dia rasa teruja tak nak belajar. Semuanya bermula dari bahasa kita. Jadi, apa hasil akhirnya bila kita amalkan semua ni? 3 perkara besar. Pertama, kita wujudkan suasana yang selamat dari segi emosi. Tempat di mana pelajar tak takut buat silap. Kedua, ia akan galakkan komunikasi dua hala. Pelajar akan rasa suara mereka dihargai. Dan yang paling penting, semua ini akan membawa kepada pembelajaran yang jauh lebih bermakna. Bukan setakat hafal untuk lulus periksa, tapi betul-betul faham. Tapi, kesantunan ni pun ada level dia. Dia bukan satu benda yang sama je dalam semua keadaan. Sebenarnya, kita boleh bahagikan kepada 2 kategori utama. Penting untuk kita faham beza antara dua ni. Visual neraca ni memang sangat sesuai untuk bantu kita faham. Di satu belah kita ada kesantunan asas dan di belah satu lagi kita ada kesantunan berkendala. Nampak macam seimbang kan? Tapi cara gunanya berbeza. Jom kita tengok. Okey, sebelah kiri kesantunan asas. Ini senang cerita, adab harian yang kita semua dah tahu. Macam cakap tolong, terima kasih, ia universal, dekat mana-mana pun sama. Tapi, yang sebelah kanan ni, kesantunan berkendala. Yang ni lebih kompleks. Cara kita guna bahasa bergantung sepenuhnya pada situasi. Siapa kita dengan siapa kita bercakap, apa status dia. Contohnya, cara kita tegur kawan baik kita yang bising, mestilah tak sama dengan cara kita tegur pengetua kan? Inilah yang memerlukan kecerdasan sosial yang lebih tinggi. Cukuplah dengan teori kan? Sekarang, jom kita lihat macam mana semua konsep ni boleh diguna pakai dalam situasi sebenar yang kita sebagai pendidik selalu sangat hadapi. Ini contoh klasik. Kelas bising. Paling senang kita terus je cakap, awak semua bising. Ya, mesejnya sampai. Tapi ia bersifat menuduh, ia boleh buat pelajar rasa malu dan mungkin terus senyap sebab takut, bukan sebab hormat. Alternatif yang lebih santun macam yang dicadangkan ialah,
Baik kelas, boleh kita fokus semula pada pembelajaran? Matlamatnya sama, nak kelas senyap, tapi caranya jauh lebih baik dan tak mengancam air muka pelajar. Dan dalam zaman digital ni, ini sangat-sangat relevan. Cuba bandingkan mesej "saya nak jumpa" dengan "saya ingin memohon masa untuk berjumpa doktor". Nampak beza kan? Mesej kedua tu bukan je lebih sopan, tapi ia tunjukkan kita hormat pada masa dan kedudukan orang yang kita mesej tu. Satu perubahan kecil je pada perkataan, tapi impak pada nada keseluruhan mesej tu sangat besar. Baik, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan. Cuba fikirkan tentang satu interaksi yang anda mungkin akan hadapi esok, sama ada dengan pelajar atau rakan sekerja. Dan cuba tanya diri sendiri soalan ini, bagaimana agaknya satu perubahan kecil sahaja dalam cara saya berbahasa boleh mengubah seluruh suasana kelas saya esok? Mungkin ia lebih berkuasa daripada yang kita sangka. Fikir-fikirkanlah.